kasih pada pengurusi majlis yang penuh dengan pantun pada tengah hari ini. Saya pantun tak erti dah. Pantun 2 kerat ni. Pantun panjang-panjang 4 kerat tak pandai dah. Dan terima kasih pada pengurusan PKNS yang sudi menjemput saya pada tengah hari ini, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita bertemu, mengambil sedikit pelajaran daripada soal agama. Kenapa kita ambil agama sebagai panduan? Tak bolehkah kita hidup tanpa agama? Apa mustahak sangat agama dalam kehidupan kita hingga kita disuruh mengikut semua jalan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita. Sebab kita lihat manusia yang tak pakai agama pun boleh hidup di atas muka bumi. Tapi kenapa kita dipaksa untuk ikut agama dan ambil agama sebagai panduan? Barat ada yang etis sampai tahap tak percaya adanya Tuhan pun masih boleh berjaya di atas kehidupan ini. Kenapa kita dipaksa untuk beragama? Kenapa kita harus dan berada dalam agama sebagai panduan? Tidakkah orang yang tidak beragama itu juga boleh makan macam kita makan? Tidakkah orang yang tak mau pada agama pun mendapat kesenangan macam kita dapat kesenangan? Bahkan kadang-kadang mereka lebih senang daripada kita. Maka persoalan inilah yang selalu orang tanya, menyebabkan setengah berpendirian, aku tak ikut Islam, bagus nak. Aku tak pakai Islam pun aku tetap boleh kaya macam tu lah. Kereta pun bus. Tengok orang yang pergi masjid, kereta kancing kan? Nampak aku lebih berjaya daripada orang lain. Habis itu, apa penting agama dalam hidup aku? Yang ni lah benda-benda yang menjadi persoalan. Sebab itulah Harun Yahya jawab benda ni. Harun Yahya menjawab persoalan-persoalan ini. Harun Yahya, kalau tuan-tuan pernah beli buku dia tentang menyanggah teori Darwin, dia pernah tulis satu buku. Dia ni orang Muhammad, orang Turki. Dan dia nama dia bukan Harun Yahya, nama dia lain, tapi dia guna nama Harun Yahya tu pasal ambil sebenarnya Nabi Harun dan Nabi Yahya. Jadi dia tulis banyaklah tentang menolak teori evolusi yang diperkenalkan oleh Barat. Jadi dia buktikan dalam buku-buku dia, banyak buku lah, dia cerita tentang binatang-binatang yang ada di atas muka bumi ini. Dia kata di antara binatang yang tak pernah sesat walaupun dia menjelajah jauh adalah unta dengan penyu. Penyu ni, kalau kita perasan, di mana tempat dia beranak, di situ dia akan datang semula bila dia pula nak melahirkan ataupun nak bertelur. Lahirkan telur. Dia nak bertelur, dia akan datang balik ke situ. Sebab tu kalau dia hantar abang di Terengganu, mana penyu yang datang tu tanda penyu tu pernah beranak situ lah. Tapi persoalan dia tadi, dia kata penyu ni masa lepas-lepas dia menetas, dia turun masuk ke dalam air, dia berenang ribuan batu. Tapi lepas tu dekat-dekat dia nak bertelur, dia akan datang semula ke tempat tu. Soalannya yang Harun Yahya tanya, mana binatang ni dapat jalan? Ada kompas ke dia pakai? Ataupun memang masa dia keluar daripada sarang telur itu, dia sempat tengok, oh hantar abang. Kemudian dia pun masuk dalam air dan dia patah balik tempat dia sudah besar. Dan kenapa dia boleh jumpa balik tempat dia? Yang ni Harun Yahya kata tak ada siapa boleh jawab. Itu adalah suatu kelebihan yang Allah bagi pada penyu, dia tak sesat. Kita duduk ke lumpur sesat kan? Saya main tadi pun sesat tadi. Nak tunjuk pada kita bahawa kalau nak kira hebat, kalau tanpa Islam, penyu lagi hebat daripada orang. Unta, binatang yang paling hebat. Unta ni Allah suruh tengok macam mana kejadian unta. Allah suruh tengok unta sebab unta ni kejadiannya sangat istimewa. Dia perut dia tinggi daripada tanah, kakinya sesuai untuk memijak pasir. Unta lah bulu mata paling lebat sekali. Dia tak ada pakai maskara macam orang bulu pakai. Dia tak ada pakai maskara, memang bulu mata dia lebat. Tujuan dia apabila
Pasir banyak, dia tidak akan masuk ke dalam mata. Saya rasa itu juga sebab orang perempuan pakai maskara pun, takut pasir masuk dalam mata kan. Jadi bila tengok unta ni pula, unta ni binatang puasa. Kalau dia minum air satu hari bergelen-gelen, dia dah tak kena minum dalam masa 2-3 minggu. Kadang-kadang sampai sebulan atau 2 bulan dia tak kena minum. Kadang minum dia sekali itu sudah cukup. Jadi unta ni banyak kelebihan. Satu, dia binatang puasa. Yang kedua pula, dia memiliki bulu mata yang menyebabkan habuk tak boleh masuk. Hidung dia ada penutup. Dan yang paling bagus, unta ni binatang sangat malu. Malu macam mana? Dia kalau nak bersama dengan awet dia, dengan cikaro dia, kalau dia nak bersama dengan awet dia ataupun dengan unta betina, dia pastikan orang tak melihat dia. Kalau siapa-siapa pergi mengendap unta kongkek, faham kan? Siapa-siapa pergi mengendap unta tersebut, pergi tengok unta tersebut tengah melakukan perbuatan mengawan dan sebagainya, dia tahu ada orang endap, dia akan cari orang tu untuk bunuh kerana mengendap dia. Itu hebat unta. Dia pergi cari orang tadi, dia bunuh orang yang mengendap dia. Satu. Kalau dia tak berjaya cari orang tu, dia bunuh diri pasal malu. Nampak tuan-tuan, ini binatang pemalu. Dan dia bila berjalan di padang pasir, dia boleh jumpa balik jalan yang dia lalui tadi dan dia tak sesat. Sebab tu kita lihat bahawa kalau nak banding binatang dengan manusia, manusia kurang hebat berbanding binatang. Sebab binatang walaupun tak ada petunjuk jalan, dia boleh balik semula ke rumahnya. Macam cerita satu orang nak pergi buang kucing. Dia buang kucing tempat yang sesuatu tempat tertentu, kucing tu balik rumah. Tuan-tuan tengok, kucing ni buang tak mana pun dia boleh balik rumah. Macam dia tahu jalan ke mana nak rumah. Dia buang lagi jauh pun balik rumah. Satu hari dia nak bagi kucing ni sesat tak balik rumah, dia pusing. Lalas dia sesat. Dia sesat. Dia telefon ni, "Mah, abang sesat ni." Isteri dia kata, "Lah, abang sesat, kucing dah balik rumah dah. Macam mana abang boleh sesat?" Itu saya kata bahawa binatang lebih hebat daripada manusia kalau bercakap pasal hidup di atas muka bumi ni. Sebab tu kita kata bahawa kita jangan bandingkan kita dengan orang, banding dengan binatang. Bahawa kita tahu binatang tak ada akal, tetapi dia bila Allah memberikan ilham kepadanya, dia boleh lebih hebat daripada manusia. Sebagai contoh, tuan-tuan pernah tengok busuk kan? Kata Harun Yahya, busuk yang dibuat oleh anak-anak. Anak-anak yang buat busuk ni adalah engineer yang paling hebat. Sebab busuk yang nampak macam tu bukan busuk semata-mata. Dia ada udara yang boleh masuk, dia ada udara yang boleh keluar, menyebabkan bila anak-anak yang berada dalam tu dia tak mati. Yang paling hebat, udara yang masuk itu boleh membentuk makanan, iaitu ulat yang dia tak gaduh cari makan di luar, tapi ulat tu terbentuk dalam sarang anak-anak ini, menyebabkan mereka hanya ambil makanan itu hasil daripada teknologi canggih yang dibawa oleh anak-anak. Kata Harun Yahya, yang paling menarik sekali, engineer daripada anak-anak ini buta, mereka tak lihat dan tak nampak. Anak-anak binatang buta, tapi bila dibuat sarang dia sangat komplit untuk sebuah bangunan yang sangat hebat, cuma dalam bentuk yang kecil. Nak tunjuk pada kita, kalau nak kira tanpa Islam, anak-anak pun tak payah Islam, mereka boleh hidup lebih hebat. Jadi apa tujuan Islam? Sebab tu ada orang kata, kalau dengan Islam kami tak boleh makan dah. Tanpa Islam pun boleh makan. Pasal Islam bukan nak cerita pasal makan, bukan nak cerita pasal makan. Islam dah, Islam nak cerita pasal akidah dan tauhid, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam menjawab 3 persoalan yang saya buat di mana-mana. Apa dia? Daripada mana kita datang, kepada mana kita nak pergi, dan apa tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Kalau kita berjaya jawab yang ni, insya-Allah kita tahu apa tujuan kita berada di atas muka bumi ini. Allah jadikan kita untuk berfikir di atas muka bumi. Orang yang tak fikir ni, Allah gelar binatang. Inna syarat dawabi 'indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Binatang yang paling teruk di atas muka bumi, Allah tak kata haiwan, Allah kata binatang keseluruhan termasuk manusia, yang apabila dia tak gunakan penglihatannya, tak gunakan telinganya, mata tak mau lihat, telinga tak mau dengar, iaitu yang buta dan pekak, yang tak mau mengambil pelajaran,
alladzina la yaqilun, mereka tak fikir pun apa yang ada di atas muka bumi. Jadi sebab tu kuliah ni dia program nak ajar orang fikir. Tak suruh orang fikir. Sebab tu orang bila datang kuliah dia punya fikir sampai terlena. Fikir terlena. Jadi tu sebab tu majlis ilmu saja orang boleh tidur. Cuba cari majlis lain. Tak ada. Kalau cari majlis lain, pergi ke himpunan belia, K-pop datang, tak boleh tidur. K-pop lah Korea, dia mari pakai skirt tuan, dia pun tok tunjuk tok kecil dia dekat. Bila orang pergi K-pop tak boleh tidur tuan, orang pergi konsert tak boleh tidur, hanya dalam majlis ilmu yang orang boleh tidur. Kan sedap-sedap habis dah. Yang paling tak tahan sekali, sedap-sedap jatuh. Jatuh